Dulu dikenali bandar indah, kini bagai neraka yang tak pernah terpadam selamanya. Inilah kisah bandar Centralia di Amerika Syarikat. Ceritanya bermula pada tahun 1962. Masa tu penduduk Centralia nak bersihkan tempat pembuangan sampah mereka. Jadi diorang pun bakarlah sampah-sampah tu macam biasa. Tapi tanpa diorang sedar, api tu meresap masuk ke dalam terowong lombong arang batu lama yang terletak betul-betul di bawah bandar mereka. Dan mereka sendiri pun tak tahu pasal kewujudan lombong arang batu di bawah bandar mereka tu. Masalahnya, lombong-lombong ni penuh dengan arang batu yang mudah terbakar. Jadi bila api dah masuk, memang susah nak padam. Api tu terus merebak, membakar arang batu di bawah tanah dan menghasilkan asap beracun yang mula keluar dari celah-celah tanah. Macam-macam cara dah diorang cuba nak padamkan api kat Centralia ni. Diorang gali parit besar nak halang api merebak. Lepas tu, suntik bahan pemadam masuk dalam tanah. Tapi semua tu tak jalan. Api dah menjala jauh ke dalam tanah sampai susah gila nak kawal. Akhirnya diorang terpaksa akur yang api tu memang tak boleh dipadamkan. Bayangkan jalan-jalan mula retak, tanah jadi panas dan ada tempat yang tiba-tiba runtuh. Paling ngeri pada tahun 1981, seorang budak berusia 12 tahun hampir tertelan bumi bila tanah bawah dia tiba-tiba runtuh buat lubang sedalam 45 meter. Nasib baik, dia sempat berpaut pada akar pokok dan diselamatkan. Akhirnya kerajaan terpaksa campur tangan. Mereka pindahkan hampir semua penduduk ke tempat lain. Dari lebih 1,000 orang, sekarang cuma tinggal beberapa orang je yang masih bertahan kat situ. Rumah-rumah kosong, jalan-jalan sunyi. Centralia kini jadi bandar hantu. Dan yang paling pelik, api bawah tanah tu masih membara sampai sekarang. Lebih 60 tahun kemudian, pakar kata mungkin akan terus terbakar untuk ratusan tahun lagi. Centralia bukan sekadar bandar hantu. Ia adalah peringatan bahawa tindakan manusia walau sekecil mana pun boleh meninggalkan kesan yang abadi. Dapat something?